Ya, Assalamualaikum. Saya Faizal daripada kedai komputer.net Karisma Komputer Raja. Okey. Ada customer tanya, apa perbezaan prosesor? Kenapa prosesor laptop dia kadang-kadang lag, kadang-kadang okey kan? Okey, sebenarnya sebelum beli laptop, kita kena tengok apa prosesor yang kita nak guna. Apa tugasan yang kita nak guna? Sama ada kita nak gunakan untuk kerja-kerja biasa, contohnya macam menaip, tengok video, ataupun kita nak gunakan untuk multitasking atau gaming. Jadi prosesor ni sebenarnya ada dua jenama dan ada beberapa peringkat. Contoh peringkat yang paling bawah sekali memang sesuai lah untuk kegunaan menaip, kegunaan yang biasa-biasa. Peringkat yang pertengahan sesuai untuk kerja multitasking, dan peringkat yang paling atas sesuai untuk gaming ataupun kerja-kerja kejuruteraan, engineering, design, graphic design ataupun multimedia. Jadi kalau nak beli laptop atau PC, korang kena tahu apa prosesor yang korang nak guna. Jadi kalau nak beli laptop atau PC, korang boleh dapatkan khidmat nasihat daripada kami di .net Karisma Komputer Balik Raja. Jumpa saya Faizal ataupun Mr. Sin. Itu saja. Terima kasih.